Now saya nak sentuh Azam Baki. Okay, kita pause sekejap yang ini, kita hold sekejap yang ini sebab kita akan connectkan balik. Kita tengok Azam Baki. Bila berlaku pendedahan macam tu, di sebelah pagi esoknya, Anwar Ibrahim buat kenyataan, dia bagi SPRM green light untuk mulakan siasatan. Di sebelah tengah hari, Azam Baki pun buat kenyataan. Dia buat kenyataan kepada media. Dia kata tomahan berlaku. Ada satu tomahan yang mana yang melakukan tomahan adalah Albert T. Nampak tuan-tuan? Yang ditomah adalah Samsul. Tak apa, kita relax dulu. Sebelah petang, selepas dia kena belasah teruk, lewat petang, maghrib macam tu, dia buat lagi satu kenyataan. Dia mempertahankan perkataan tomahan tu tadi. Kenapa tuan-tuan? Kita tengok jarak masa. Sam tahu pada 25 hari bulan 5.20. Okay, dia tahu membawa 5.20 sampailah ke tengah hari sebelum SPRM buat kenyataan. Dia buat kenyataan pada tengah hari tuan-tuan. Perkataan tomahan itu pada saya secara profesionalnya bukan saja-saja dikeluarkan. Dia bukan tersasul tuan-tuan, tetapi itulah naratif yang dimainkan oleh Azam Baki. Tak pernah lagi mana-mana skandal rasuah yang didedahkan SPRM menggunakan perkataan tomahan. Tak pernah lagi tuan. Tak pernah lagi. Inilah yang digunakan satu-satunya kes yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Azam Baki ni orang yang luar biasa, beraninya, hebat dan sebagainya. Ini pertama kali dia gunakan perkataan tomahan. Kenapa tuan-tuan? Kalau tanya pada saya, pandangan saya, pendapat saya, sebab Azam Baki tahu pada sebelah malam itu nanti akan ada, ataupun mereka ni semua tahu ni di kalangan diorang ni, dia tahu tau. Dia tahu apa yang Albert T ni ada. So dia berkira-kira just a matter of time bila Albert T nak dedahkan satu demi satu. So saya mengatakan berdasarkan benda-benda ini, mereka seolah-olahnya tahu akan ada allegation, akan ada video yang dikeluarkan yang mana akan melibatkan, mempalitkan juga Azam Baki. Betul tak? Reveal pada malam itu keluar video yang menyentuh Azam Baki. Jadi tuan-tuan, kecoh video ni disembangkan, gedebak-gedebu oleh semua pihak ni. Banyak. Dan the real catch, apa yang berlaku selepas daripada itu, apa yang berlaku pada hari ini, pegawai SPRM membuat laporan polis mengatakan Azam Baki telah ditomah. Nampak tuan? Takkan dia nak gunakan untuk ditomah, difitnah tu untuk dia saja. Jadi terpaksa dia gunakan kepada Sam dulu. Dia nak tengok macam mana penerimaan rakyat Malaysia. Jadi bila dah digunakan kepada Sam, untuk dia gunakan mengatakan bahawa Azam Baki, aku pun sebenarnya telah ditomah, aku sebenarnya pun telah difitnah. Nampak tak? Jadi Sam difitnah, aku pun difitnah. Maknanya tuan-tuan, berdasarkan ilmu dalam bidang jenayah yang saya ada, yang amat sikit ini, saya mengatakan bahawa ada sebenarnya maklumat dan pengetahuan dalam Sam dan juga Azam Baki. Azam Baki pun akan ditomah, Sam ini telah pun ditomah. Maka tomahan ini merupakan satu naratif yang dilontarkan awal untuk rakyat tak terkejut. Nampak? Ini cerita dia tuan-tuan. Ini cerita dia tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku, kena bantai, tak terkejut. Dia pun kena tomah. Lepas tu tuan-tuan tengok apa yang menariknya, lebih menarik dekat situ. Anwar cakap apa? Perdana Menteri cakap apa tuan-tuan? Dia kata apa? Dia kata
tindakan Sam yang meletakkan jawatan merupakan menunjukkan betapa kerajaan Madani ini membuktikan kerajaan Madani ini berintegriti. Sebab itulah Sam letak jawatan. Dan kalau sifir inilah yang kau mainkan, maknanya Azam Baki pun kena letak jawatan. Kan? Sebab mana mungkin untuk Sam sifir yang lain, tiba-tiba untuk Azam Baki sifir yang lain. Sebab dikatakan oleh Azam Baki, Sam ini telah difitnah. Dan engkau pun telah difitnah. Maknanya dua orang telah difitnah sekarang ni. Kalau Sam yang telah difitnah itu meletakkan jawatan untuk menunjukkan betapa integritinya kerajaan Madani, dan kenapa Azam Baki tak letak jawatan? Faham tak tuan-tuan? Saya lucu. Rina tulis lucu. Memang lucu ni. Ada dua orang kononnya menjadi mangsa fitnah ataupun mangsa tomahan. Seorang meletak jawatan, seorang lagi tak letak jawatan. So kalau meletakkan jawatan dikatakan satu tindakan yang menunjukkan kerajaan Madani integriti, dan what the two, yang seorang lagi ni apa yang tengah dia buat? Nampak tak tuan-tuan? Semalam pagi tadi saya buat satu video pendek. Saya dah up dalam media sosial saya, dalam channel pun ada, menyentuh tentang tugas SPRM. Saya tak nak ulang balik benda tu. Saya cakap SPRM ni antara lain tugas dia menyiasat kesalahan rasuah. Bukannya menyiasat siapa yang menjadi fangsa fitnah, bukan. Okey, bukan. So apa yang berlaku sekarang ni, dia punya kelakar, mangsa fitnah nombor 2 menyiasat mangsa fitnah nombor 1. Kau tak gila ke apa? Ini dah jadi 69 kau tahu. Mangsa fitnah siasat mangsa fitnah satu lagi. Kelakar tak? Jadi inilah sebenarnya isu yang gagal dijawab oleh Chai Jebon. Aku bagi hint malam ni. Aku bagi hint untuk kau fikir sampai ke subuh macam mana nak jawab naratif ini. Dia kelakar ni, sangat kelakar. Mangsa fitnah nombor 2 siasat mangsa fitnah nombor 1. Apa ke bongok benda? Aduh. Kalau kita boleh katakan, Sam 1 dan juga Sam 2. Sam 2 siasat Sam 1. Tak ke sama? Nampak tak sama ni? Sama kan? Dan yang lebih kelakar tu, dalam video itu dia dedahkan dia dedahkan berkenaan dengan Azam Baki. Dia tak menyerang institusi SPRM. Dia tak menyerang institusi SPRM. So dalam keadaan macam tu, Azam Baki dia tak boleh buat macam nothing happen, masuk pejabat dia, menjalankan siasatan, bagi arahan, bagi tujuan siasatan. Tak boleh. Dia dah tak boleh impartial kat situ. Dia tak boleh jadi neutral dah kat situ. Sebab dia terpalit. Atas benda ni tadi wujud bias yang jelas. Dia bukan lagi kata orang persepsi. Dia bukan lagi kata orang macam mana kata orang Allah, apa nama dia tu? Dia bukan lagi sangkaan, bukan. Okey? Dia bukan lagi sangkaan. Sebab engkau sebenarnya dah tahu sebelum tu lagi yang kau pun akan diserang. Dia jadi tak kena lah. Kalau dia kata berlaku aduan pendedahan skandal rasuah yang melibatkan Samsul dan juga Albert T. Sebab nama dia akan naik. So takkan dia nak kata ada video pendedahan penglibatan skandal rasuah yang mengaitkan saya Azam Baki. Nampak tak tuan-tuan? Sebab itu kita kata wujudnya konflik of interest yang sangat-sangat ketara. Sangat-sangat ketara. Perdana Menteri kena bertindak
Dalam pada keadaan macam ni, saya sangat percaya Jabatan Peguam Negara faham apa yang saya katakan ini. Sangat-sangat faham apa yang saya katakan ini. Konflik of interest yang sangat ketara. Sebelum pendedahan lagi kau dah tahu. Sebab tu kau gunakan perkataan tomahan. Supaya perkataan tomahan itu boleh digunakan untuk diri kau sendiri juga. Apa bukti dia? Pegawai SPRM pergi buat laporan on your behalf. Sepatutnya tuduhan tomahan itu engkau jadi mangsa. Engkau lah yang kena pergi. Kenapa kau suruh budak kau pergi? Sebab tuduhan itu bukan kepada organisasi, tapi kepada peribadi. Jangan babitkan SPRM. Sebab pendedahan tu dia tak kata SPRM, dia kata Azam Baki. Azam Baki, tuan-tuan. Nampak tak? So, itu adalah tuduhan bersifat peribadi. Bila peribadi, Azam Baki kena direhatkan dalam semua tugas penyiasatan dalam SPRM. Jahanam. Dia akan jadi jahanam. SEM 2 siasat SEM 1. Mampus. Nampak tak? Kita minum air dulu, tuan-tuan. Kalau Azam Baki, okey, yang mana kalaulah dia katakan, apa yang diulas oleh Faizal Rahman merupakan satu fitnah. Tak, aku bukan buat fitnah. Okey. Sebab apa yang kita katakan ini, tak pernah lagi SPRM mengatakan, menggunakan perkataan tomahan kepada kes-kes skandal rasuah yang lain. Tak pernah. Tiba-tiba nama kau terpalit, dan sebelum tu Samsul terpalit, kau gunakan perkataan tomahan untuk membentuk satu naratif yang boleh diterima oleh masyarakat. Kenapa saya kata boleh diterima? Buktinya adalah Cai Jebon. Kita tengok bagaimana ceplos-ceplos memainkan tomahan. Ini fitnah, ini fitnah, ini fitnah. Kepala mana kau fitnah? Okey? Kenapa saya kata kepala bana fitnah? Sebab bila melibatkan rasuah, nothing to do dengan fitnah ni. Kau siasat lah dulu, ada rasuah ataupun tak ada rasuah. Itu cerita dia. Kau ambil ke tidak duit ni? Kau ambil ke tidak apa barang-barang yang dibelikan oleh Albert T? Betul ke Azam Baki tahu? Kau bayangkan kalau Azam Baki masuk, ibaratnya bahasa pasar dia kan? Mangsa fitnah 1 bersembang dengan mangsa fitnah 2. Kau bayangkan, tak kelakar ke? Duduk dalam SPRM tu. Kedua-dua ni adalah suspek sebenarnya. Apa kau nak buat? Aku pun tak tahu. Macam mana nak adjust? Nampak tak? So, saya tak nak pergilah kepada speculation tu. Tapi itulah realiti dia yang berlaku. Kita boleh nampak lah. Sebab tu saya kata, belum buka siasatan lagi, kau dah kata tomah. Kan? So, kalau kau buat siasatan kepada SEM, baca berita, tuan-tuan. Buka balik. Bagaimana SPRM mengatakan, dilaporkan dalam berita petang tadi, Samsul Iskandar akan dipanggil memberi keterangan esok. Okey, fair enough. SEM bagi keterangan esok. Soalan saya pada malam ni, bila Azam Baki nak dipanggil bagi keterangan? Nampak tak? SEM dipanggil bagi keterangan esok. Soalan saya, selepas SEM, nama yang disebut selain daripada perempuan tu adalah Azam Baki. So soalan saya, bila SPRM nak panggil Azam Baki? Kau tak gila ke? Azam Baki memanggil Azam Baki untuk memberikan keterangan. Aduh, hai. Nampak tak, tuan-tuan? Kalau aku jadi pegawai penyiasat, masak dia orang ni, tuan-tuan. Memang masak. Tapi tak adalah pengalaman banyak mana. Sikit je, tuan-tuan.